Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Hari Raya semua. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelanggan setia yang menyokong produk kami sehinggalah produk Faiza menjadi pilihan hati rakyat di seluruh Malaysia. Okey, hari ini saya akan ada nak beritahu something special yang kita nak buat hari ini. Okey, yang terutamanya pelanggan-pelanggan Faiza lah yang nanti-nantikan semua ni. Okey, nak tahu tak apa? Okey, hari ni kita akan membuat cabutan untuk peraduan beli dan menang Faiza tahun 2025. Okey. Di sini kita akan umumkan 50 pemenang. Okey. Yang akan mengungguli dan memenangi hadiah yang akan diberikan pada peraduan ini, beli dan menang Faiza tahun 2025. Okey, hari ini kita akan start dulu dengan bekalan Faiza Maharani dan juga bekalan Faiza Pusa 1121. Sebelum tu saya akan mempersilakan Puan Azmah, iaitu pengurus kewangan syarikat Faiza, untuk mencabut cabutan pada hari ini. Persilakan. Okey, Puan Azmah akan mencabut 5 nama untuk beras Faiza Maharani. Beras yang gambar merak. Okey, yang panjang dulu. Okey, 5 Puan Azmah. Kita cabut dulu satu. Okey, kita tunggu. Dalam lagi kat rumah. Gaul lagi. Gaul. Betul-betul gaul ni. Macam dudun. Okey. Ya. Lama ni. Okey. Pemenang yang pertama. Okey. Iliana binti Ishak. Wah, awak telah memenangi bekalan beras Maharani selama setahun. Tahniah. Okey. Pemenang yang kedua. Okey, tunggu lagi. Gaul lagi. Rumah, gaul lagi. Okay. Dalam ni. Betul dalam ni. Okey. Pemenang kedua Siapa? adalah Okey. Syamsul bin Sulaiman. Tanya. Awak memenangi bekalan Faiza Maharani selama setahun. Wow. Okey. Yang ketiga ya. Okey, yang ketiga pula. Excited dapat beras. Siapa nak bagi beras tahun ni? Okey. Cukup. Okey. Yang ketiga Adalah adalah siapakah itu? Okey. Asmiza binti Tanya. Awak memenangi bekalan Faiza beras Maharani selama setahun. Tahniah. Yeay. Okey. Yang keempat. Pula banyak ni. Saya yang rasa excited nak tengok siapa dalam dia. Okey. Pemenang. Yang keempat Okey. pula adalah Okey. Muhammad Fitri bin Okey. Tanya. Okey, awak adalah pemenang keempat yang memperolehi bekalan beras Faiza Maharani selama setahun. Tahniah. Okey, last but not least, pemenang untuk yang kelima. Kita kena cari siapa. Dan yang kelima Agak-agak siapa? Nama awak ke? Nama saya ke? Saya tak tahu. Saya macam nak masuk dalam ni. Biar Kak Jumah cari saya. Okey? Siapa last? Okey. Untuk Maharani. Yang Okey, last. kelima Okey. adalah Siapa? Nama Najwa ke? Oh, bukan. Okey. Abdul Halim bin Abdul Hamid. Tanya, awak adalah pemenang kelima memperolehi bekalan beras Maharani selama setahun. Tanya kepada kelima-lima pemenang. Okey. Tanya bekalan beras setahun. Okey. Next. Kita move on untuk 5 orang juga, tapi beras Pusa 1121. Tahu tak beras ni macam mana? Tak tahu. Pergi tengok TikTok Faiza. Pergi tengok. Okey, Kak Jumah kena saya 5 juga. Saya dah 5 kan, ni 5 lagi. Gaul lagi. Gaul sampai lah Kak Jumah rasa macam Okey. siapakah dia? Pemenang
Selanjutnya adalah Okey. Razino bin Abdul Rahman. Awak adalah pemenang bekalan beras pusar 112 selama setahun. Tahniah. Wow, makan beras hari-hari. Makan beras besar. Okey. Okey, yang kedua. Pemenang yang kedua. Apakah dia? Jalan lagi. Tak ada. Jalan lagi. Ya, tergaul ni. Tergaul ni. Okey. Okey. Pemenang kedua pula adalah Binti Ibrahim Bakri. Tahniah. Awak pemenang untuk bekalan beras pusar 1121 selama setahun. okey. Tahniah. Dan yang ketiga Tahniah. beras besar ya. Ya. Ni pun beras panjang juga ni. Siapa? Adakah Puan Azmah? Oh, Saya ke? adakah saya? Awak ke? Makan beras. Okey. Ya. Okey. Muhammad Muhyiddin bin Bakri Khan. Tanya. Awak juga pemenang untuk bekalan beras pusar 1121 selama setahun. Setahun tahu banyak. Okey. Dan yang terakhir. Ya, betul. Yang terakhir. Cari lagi Kak Azmah, cari lagi. Cari siapa yang beruntung tu. Siapa. Kali ni golongan muda, golongan yang lama, tak tahu. Baik. Okey. Siapa dia? Jumpa dah. Okey, last. Kelas. Pemenangnya adalah Nik Muhammad Insya Fitri bin Nik Zainuddin. Tahniah. Awak adalah pemenang yang kelima memenangi beras pusar 1121 selama setahun. Okey, seterusnya pemenang untuk bekalan beras Faiza beras pusar 1121. Last. Siapakah dia? Puan Azmah? Ya. Settle kan? Banyak ni. Kaut je semua. Siapa dia? Okey. Dapat beras pusar 1121. Allah. Okey. Jatuh pula. Okey, termasuk cari lagi. Okey. Okey. Dan pemenangnya adalah Samsu Bahri bin Zakaria. Tanya. Awak menang bekalan beras pusar 1121 selama setahun. Tanya. Banyak okey? Okey. Baik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Okey, next kita akan menjemput Encik Man iaitu pengurus sistem maklumat di syarikat Faiza Sedia Berhad. Dipersilakan. Okey, Encik Man kena cabut 10 nama untuk pemenang yang akan mendapat bekalan mogul selama setahun. Okey, Encik Man boleh gaul. Kalau Encik Man nak gaul 5 dulu pun tak apa, tak kisah mana-mana, asalkan 10. Okey. Okey, style lain. Okey, faham? Okey. Yang kedua. Okey, yang ketiga. Yang keempat. Okey. Okey, yang kelima. Okey. Pemenang yang pertama adalah Muhammad Nuzaidin bin Burhan. Tahniah kerana telah memenangi bekalan Faiza Mogul selama setahun. Okey. Ini. Okey, pemenang nombor 2. Pemenangnya adalah bernama terbalik Cik Man. Okey. Muhammad Taufik bin Muhammad Basri. Tahniah, anda telah memenangi bekalan mogul selama setahun. Okey. Pemenang yang ketiga, siapakah dia? Okey. Pemenang yang ketiga. Okey, siapa? Siti Syazana Afika binti Muhammad Bakri. Tahniah, anda juga pemenang yang akan memenangi bekalan mogul selama setahun. Awak adalah pemenang yang nombor 3. Okey? Okey, pemenang yang nombor 4. Namanya ialah Nurul Hidayah binti Karim. Tahniah, anda telah memenangi bekalan mogul selama setahun. Okey, last. Bukan last, baru setengah. Okey. Pemenangnya ialah Muhammad Ajmal bin Ahmad. Anda juga telah memenangi bekalan mogul selama setahun. Okey. Seterusnya, Cik Man cari lagi 5 pemenang untuk bekalan mogul selama setahun. Siapa dia? 1,
2, 3. Wow. Okey, 4, 5. Okey. Pemenang yang ke-6. Siapakah dia? Okey, namanya ialah Zulkifli bin Ahmad. Anda juga menyanyi Berkalan Mogul selama setahun. Okey. Pemenang nombor 7. Siapakah dia? Adakah saya? Lagi? Oh, tidak. Okey. Nama dia ialah Muhammad Rauf bin Rahman. Okey. Tahniah anda memenangi Bekalan Mogul selama setahun juga. Okey, pemenang yang ke-7. Yang ke-8. Sorry. Minta maaf. Okey, pemenangnya ialah Mufidah Damirah Sihat. Tahniah anda memenangi Bekalan Mogul selama setahun. Boleh share dengan saya lepas ni. Okey, pemenang yang ke-9. Siapa dia? Okey, Ahmad Fadiatuddin bin Ahmad Tahir. Okey, pemenang yang ke-9 memenangi Mogul selama setahun. Kelas pemenang ke-10. Siapa dia? Okey, pemenangnya ialah alamat terbalik Cik Man. Okey, sorry. Okey, Rohana Ismail. Senang je nama dia memang pemenang. Pemenang akan mendapatkan Bekalan Mogul selama setahun. Tahniah kepada 10 pemenang. Okey, terima kasih Cik Man. Pak Cik Man santai. Okey. Next, kita akan menjemput Cik Amil, iaitu pengurus kanan kredit dan juga kawalan kredit syarikat Faiza untuk sambung lagi cabut dalam peraduan beli dan menang syarikat Faiza 2025. Silakan Cik Amil. Apa khabar Cik Amil? Sihat? Okey. Okey, Cik Amil. Hari ini Cik Amil akan cabut 10 nama untuk pemenang. Pemenang ni akan menang Bekalan Mogul Paboy. Okey. Selama setahun. Cik Amil ada? Cik Amil kena letak nama ni kalau nak. Okey, Cik Amil ikut Cik Amil nak cabut 10 terus ke, nak cabut satu-satu ke, macam Cik Man tadi 5 pun tak apa. Okey, ikut suka Cik Amil. Okey, kita start. Siapa yang dapat kat tangan Cik Amil ni? Siapa? Okey. Okey. 1. Okey, 2. Yeah. Tangan Cik Amil berharga ni. Siapa dapat kat tangan Cik Amil ni? Okey. 3. Nak 10. Tapi ikut Cik Amil lah nak 5-5 ke, tak kisah. Baik. Okey. 5. Okey. Cik Amil nak 5-5 atau 10? Okey. Pemenang yang bersama Cik Amil kena buka dan tunjuk kat kamera. Siapa pemenangnya? Okey, pemenangnya ialah Nur Azian binti Yusuf. Okey, pemenang ini telah memenangi Bekalan Mogul Paboy selama selama setahun. Okey. Pemenang yang kedua. Siapa dia? Mogul Paboy. Muhammad Zaki Amani bin Muhammad Idris. Maafkan saya, sorry. Okey, pemenang ini juga akan memenangi Mogul Paboy selama setahun. Okey. Pemenang yang ketiga. Siapakah dia? Okey. Jamain bin Bahari. Ya, tahniah kepada pemenang ini kerana memenangi Bekalan Mogul Paboy selama setahun. Okey. Tahniah. Setahun lama tu. Okey, yang keempat. Siapa? Saya tak pasti. Okey. Ini adalah pemenang ialah Nur Hashimah binti Sulaiman. Okey. Ini juga peserta ni akan menang juga mendapat Bekalan Mogul Paboy selama setahun. Okey, pemenang yang kelima. Siapakah dia? Simple nama dia. Ismail Hussein. Tahniah Encik Ismail kerana telah memenangi Bekalan Mogul Paboy selama setahun. Okey. Memang banyak dan lama. Okey. Seterusnya, lagi 5 pemenang Cik Amil. Lagi 5 Cik Amil, korek lagi Cik Amil. Jangan risau Cik Amil, banyak lagi nama. Okey. Nombor 6, okey. 7. Okey. Okey. 3, okey. Okey. 4, okey. Last pemenang ke-10. Okey, Cik Amil boleh ambil. Okey, pemenang yang ke-6. Okey. Nur Syasha Nabila binti Zuhaidi. Tahniah awak pemenang akan mendapat Bekalan Mogul Paboy selama setahun. Okey.
Pemenang nombor 7. Cik Mil okey, Cik Mil? Okey, santai-santai. Jangan tu dulu. Okey. Okey, pemenangnya ialah Haidir bin Mahmud. Tahniah. Awak adalah pemenang yang 7 dalam memenangi bekalan Parboy. Okey, Mogu Parboy. Selama setahun. Okey. Next. Siapa ke dia? Okey. Cik Mil nak sebut ke saya? Okey. Asrika binti Hasna. Hasna memenangi juga bekalan Mogu Parboy selama setahun. Okey. Pemenang yang ke-8. Okey. Siapakah dia? Saya rasa mungkin dia daripada tengah. Barangkali. Okey. Next. Nur Hamiza binti Zuraini. Okey, tanya awak juga memenangi bekalan Mogu Parboy selama setahun. Ya, excited? Ya tak? Excited tak nama awak ada dalam ni? Okey. Last. Siapakah dia? Okey. Muhammad Amirul Ashraf bin Abdul Wahab. Awak adalah pemenang yang ke-10 memenangi Mogul Parboy selama setahun. Tahniah kepada semua pemenang. Okey. Tahniah saya ucapkan. Okey, terima kasih Cik Amil. Kerana sudi teman saya. Walaupun saya gabra kasi tapi tak apa. Terima kasih Cik Amil. Okey. Okey. Next. Kita akan move on kepada hadiah bekalan Kohinoor selama setahun. Okay, sebelum tu kita akan menjemput Puan Arina. Dia adalah pengurus sumber manusia di Syarikat Faizah Sdn Bhd. Okay, saya mempersilakan Puan Arina untuk membuat cabutan buat peraduan beli dan menang Syarikat Faizah. Okay, Puan Arina boleh cabut mana-mana 5 ke 10 ke yang lebih. Puan Arina boleh sponsor. 10 saja. Yang lebih-lebih. Okay, 5 Okay, 1. Okay. 2. Pemenang kedua. Siapa? Saya tak tahu. Okey, 3. Okey, 4. Okey. Pemenangnya adalah yang memenangi. Okey. Abu Diah binti Osman. Dia akan memenangi produk Kohinoor selama setahun dari Syarikat Faizah. Okey, inilah pemenang pertama. Okey, pemenang kedua. Siapa dia? Okey. Siti Faizatul Farah binti Fauzi. Dia juga memenangi produk bekalan Kohinoor daripada Faizah. Ya, tahniah. Okey, pemenang yang ketiga. Siapa dia? Nur Aisyah binti Marsam. Dia memenangi juga bekalan Kohinoor selama setahun. Ya, pemenang yang ketiga. Lagi 2. Okey. Pemenangnya siapa? Okey. Siti Raudah binti Muhammad Azli. Ya, dia juga memenangi produk Kohinoor selama setahun. Setahun tu lama dik. Lama, bukan sekejap. Okey? Bukan sebulan tu. Okey, next, last. Muhammad Nur Saiful bin Subari. Dia juga memenangi produk Kohinoor selama setahun. Okey. Okey. Puan Arina ada lagi 5. Okey, cari lagi Puan Arina. Gaul lagi. Sampai bila-bila lah gaul je. Bila-bila. Okey, 6. 7. Okey. 8. Nampaknya semua pengurus pilih untuk buat ini ya, untuk saya pilih. Mereka penat. Kita tahu, kita buat je. Kita ikut je. Okey, pemenang ke-6. Puan Arina. Okey, pemenang ke-6 Yusuf bin Ramli. Yeah, dia akan memenangi juga. Dia adalah pemenang yang ke-6 memenangi bekalan Kohinoor selama setahun. Okey, pemenang ke-7. Siapakah dia? Siapakah dia? Tengok sikit. Wow. Saging anak biru. Wow. Daripada sebelum laut. Kita rasakan memang dia memang betul-betul support Faizah daripada dulu je. Yang ke-8. Kalai Selvi Arwinda. Wow. Tahniah awak memenangi produk Kohinoor selama setahun. Bekalan ya. Lama, okey. Ke-9. Shalini Kabiraja. Wow, awak juga menang bekalan Kohinoor selama setahun. Tahniah. Dan yang terakhir. Last but not least.
siapa dia? Wow. Wan Kum Peng. Wow. Hadiah yang tak disangka-sangka, iaitu bekalan Kuah Hino selama setahun. Okey. Sekian itu saya rasa cukup lah. Okey, terima kasih Puan Arina kerana teman saya. Berikutnya, kita akan teruskan untuk hadiah barangan elektrik. Sebelum tu, saya akan menjemput Encik Zakaria, iaitu financial controller kita di syarikat Faiza. Persilakan Encik. Terima kasih kerana sudi teman saya. Okey, hari ini Encik akan cabut 5. 5 ikut Encik lah nak 5 macam mana, cabut 1 sebut ataupun cabut 5 terus. Ikut keselesaan. Encik akan cabut 5 untuk pemenang ni akan bawa balik barangan elektrik. Siapa dia? Cukup tak? Okey, pemenang yang pertama. Teman yang pertama adalah Nur Farihan binti Ayub. Okey, dia akan membawa barangan elektrik. Barangan elektrik untuk rumah ke kita tahu. Okey? Okey, pemenang yang keempat. Siapa dia? Encik Zakaria ke? Kod-kod. Kita polisi syarikat tak boleh. Hanya okey, betul. Hanya customer saja. Kalau korang nak tahu, syarikat Faiza tak boleh masuk campur dalam ni. Kita special untuk korang je. Jangan kata kita select. Okey. Pemenang yang keempat, siapa dia? Yang keempat adalah Harliani binti Ramli. Ya. Awak bawa pulang barangan elektrik dari syarikat Faiza. Tahniah kerana awak membeli barangan kami. Itu tanda rezeki awak dan tanda awak support dengan kita. Awak dapat hadiah tu. Okey, yang ketiga. Okey, tanda kat atas tak? Tanda dulu Top 3 siapa? Saya pun Ahmad Faizul bin Muhammad Sharif. Ya, awak punya anak ketiga membawa pulang kita dari elektrik. Boleh bagi mak ayah ke, saudara mara ke. Bawa baliklah hadiah tu. Okey. Pemenang yang kedua. Nombor 2. Okey. Siapa dia? Normah binti Ibrahim. Ya, Puan juga membawa balik barangan elektrik daripada syarikat Faiza. Tahniah dan kerana awak support kami sehingga sampai bila-bila lah. Itu tanda terima kasih kami. Okey, pemenang yang terakhir. Siapa dia? Wow. Tan Siu Siang. Ya, betul. Adalah pemenang yang membawa pulang barangan elektrik daripada syarikat Faiza. Ya, tahniah kepada semua pemenang. Saya ucapkan tahniah juga dan terima kasih Encik Zakaria kerana teman saya. Dalam perlombaan beli dan menang. InsyaAllah kalau Encik Zakaria nak join, deal lah dengan Umi. Tak boleh. Okey, terima kasih. Datang lagi. Okey. Tahniah kepada semua pemenang. Kita telah selesai umumkan 45 hadiah. Okey, lepas ni kita teruskan dengan hadiah lebih menarik. Okey, berikutnya kita pula akan menjemput Dr. Salwa, iaitu pengurus besar kanan syarikat Faiza untuk mencabut cabutan yang lain untuk kali ini. Kali ini adalah cabutan untuk 50 pemenang. Okey. Kita akan menjemput Dr. Salwa untuk membuat cabutan. Cuba silakan. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Hari ni doktor rasa nak buat apa? Hari ini saya akan gaul betul-betul rata-rata ni. Gaul betul-betul. Sebab saya yakin semua orang kat depan tu dah menunggu-nunggu ni. Saya pun. Hari ni doktor ada 3. Okey. 3. So doktor ada 5 lah, bukan 3. 3 jenis hadiah. Oh, 3 jenis hadiah. Okey. Betul. 3 jenis hadiah doktor kena cabut. Okey, yang pertama adalah satu buah TV yang berupa Panasonic 75 inci. Besar. Panasonic 75 inci ya. Betul. Bermakna setiap kali tengok TV tu ingat Faiza. Syarikat Faiza, okey? Ingat. Okey, yang kedua adalah doktor kena cabut 2 pemenang untuk memenangi komputer riba. Laptop. Iaitu gaming Acer. Gaming. Siapa yang dapat ni boleh game. Ini boleh semua lawan-lawan. ni memories ni. Boleh pakai laptop, ingat Faiza. Betul. Yang last kali, doktor kena cabut lagi 2 nama untuk pemenang smartphone Samsung A56 5G. Korang handphone bolehlah scroll TikTok. Jangan lupa call saya kalau ada beras. Kalau ada peraduan ni cepat je buat video. Hantar je dekat TikTok. Cepat, takkan cepat. Doktor pun tak sabar. Okey. Kita akan start daripada bawah dulu. 2 pemenang untuk telefon bimbit. Smartphone.
Kurang? Gaul, Betul-betul gaul. gaul ni. Ha, 2 doktor 2. Jangan 3. 1 bagi saya kalau 3 tu. Okey. Okey. Saya yang excited ni. Okey. Tengok saya Okey. tahu sama rata ni tahu. Semua corner tahu. Saya korek semua ni. So jangan risau. Adil dan sama. Insya-Allah. Tiada keraguan. Sebab Okey. tu kita cakap apa? Lebih banyak membeli, lebih cerah peluang untuk menang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pemenang yang pertama, dia akan memenangi satu buah handphone Samsung A56 5G. Pemenangnya adalah Chong Chin Oi. Dia telah memenangi satu kamera, bukan kamera, telefon bimbit. Nanti boleh selfie sama-sama. Maafkan saya ya. Okey. Okey, sudah. Tahniah. Tahniah, betul tahniah. Smartphone dapat handphone baru. Kecong tahniah. Gaul lagi sekali untuk pemenang yang kedua, memenangi sebuah smartphone A56 5G. Siapakah dia? Handphone baru tahun 2025. Tangan kanan insya-Allah. Berkat. Kita makan tangan kanan, berkat. Okey. Siapakah dia? Panjang namanya. Okey. Pemenangnya ialah Tengku Aimin Syahira binti Tengku Ahmad Sofi. Pemenangnya telah memenangi satu buah handphone Samsung A56 5G. Tahniah. Rezeki awak pada hari ini. Ya. Okey. Seterusnya, pemenang ini akan membawa pulang satu buah laptop, iaitu gaming Acer. Ni kalau nak buat untuk student ke laju sebab dia gaming. Okey, jangan risau. Okey, siapakah dia? Okay. Saya rasa excited. Okey. Kali ini pemenangnya ialah biar saya announce. Boleh saja doktor. Okay. Anika anak Bonaventure Bidak. Ya, tahniah. Pengadaan yang memenangi satu laptop iaitu gaming Acer. Wow. Betul-betul Acer. Kamera dan laptop itu. Okey. Lagi satu nama. Okey, dah. Siapakah dia? Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah dia membawa pulang komputer riba, gaming Acer? Okey. Siapakah dia? Doktor sebut atau saya? Rohimah binti Muhammad Isa. Tahniah. Satu laptop gaming Acer dibawa pulang untuk anda. Okey. Mereka pasti rasa macam bersyukur. Alhamdulillah. Rezeki betul-betul tak disangka-sangka. So dah kan? Ya ke doktor? Lagi satu. Sama kata dah. Okey. Ini satu hadiah yang paling grand. Tak adalah grand tapi okey lah. Hadiah dia bawa pulang Panasonic 25 inci. Yang TV doktor. Kau TV kat depan kot. Macam nak tengok Faiza Umi. Ni doktor. Okey. Okey. Siapa ini kali ni doktor kena betul-betul gaul. Betul-betul gaul sampai doktor rasa macam okey, inilah orangnya. Saya every corner ni saya dah inilah korek orangnya layak dapat bawa balik TV tau. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Sonic 75 inci. Okey. Siapakah dia? Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah dia? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillah. Okey, hari ni doktor kena announce. Dia ada list special. Okey, pemenangnya ialah Abdul Rahman bin Abdul Razak. Razak. Tahniah bawa balik TV. Balik ni boleh pasang Netflix. Jangan risau. Boleh TV tengok Netflix sama-sama. 75 inci. Alhamdulillah. Tahniah. Tahniah. Okey. Sekian itu saja. Nanti saya nak cakap dulu. Okey, saya akan akhiri dengan ucapan daripada doktor. Kata-kata aluan kepada semua yang membeli produk Faiza yang masuk, saya percaya memang ada ramai lagi yang membeli tetapi tak isi borang. Walau bagaimanapun kepada semua yang menyokong produk Faiza dan yang menang kami ucapkan tahniah. Dan yang tak berjaya tu insya-Allah jangan putus asa, seperti kata Umi, kita teruskan membeli, insya-Allah pastikan Faiza baru beli. Baru beli. Seterusnya kita akan menjemput our one and only pengasas, pengarah urusan tonggak utama syarikat Faiza Sdn Bhd, Puan Hajah Faiza Baumi Syed Ahmad, diiringi oleh Dr. Salwa Abu Bakar, pengurus besar kanan syarikat Faiza Sdn Bhd. Dipersilakan. Selamat datang Hai Umi. Saya datang ya. Okey. Tengah-tengah sikit, kamera kat sana. Okey.
Okey, selamat datang. Hari ini Umi tahu tugas Umi apa hari ini? Okey. Hari ini kita ada Hari ini kita akan membuat satu cabutan bertuah peraduan beli dan menang pada tahun 2025. Sebelum kita mulakan cabutan peraduan beli dan menang Syarikat Faizah ini, kita mulakan dengan ucapan kata aluan daripada pengarah urusan Syarikat Faizah Sdn Bhd, Puan Hajah Faizah Bawi Said Ahmad. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pada semua rakyat Malaysia yang menyokong produk Syarikat Faizah selama ini. Hari ini kita buat cabutan beli dan menang untuk Syarikat Faizah. Jadi insya-Allah saya harap kali ini kalau ada yang tak menang, subuh lagi insya-Allah akan datang, boleh jadi nasib baik dapat menang. So kita ada banyak hadiah. Lain daripada kereta, lain daripada pergi umrah, macam-macam hadiah ada untuk siapa-siapa yang membeli produk Faizah insya-Allah. Jadi pastikan Faizah baru beli. Okey. Sungguh santai dia punya kata-kata aluan untuk kita punya permulaan kita punya sambutan pada pagi ini. Okey. Hari ini Umi akan mencabut 6 orang dalam kotak ni untuk kita nobatkan. Dan sekali ke atau satu-satu? Satu hadiah, satu nama. Satu hadiah, satu nama. Tapi kita ikutlah. Kita cabut pun satu-satu lah. Ya betul. Okey. Okey, 6 tu. Okey. Kita akan start daripada bawah. Okey, hadiahnya adalah motosikal Y15. Okey. Umi harus cari satu nama dalam ni. Gaul ni. Gaul banyak ni. Nama ni kesian orang ni. Gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gaul. Nanti Umi pegang dan Umi tunjuk. Okey, pemenangnya ialah Wan Roswani binti Wan Ibrahim. Dia adalah pemenang untuk motosikal Y15 ZR. Tahniah kerana telah memenangi. Tahniah pemenang. Ya, tahniah. Okey, itu adalah hadiah yang paling orang kata hadiah motor lah. Okey, sangat beruntung sebab motosikal pun sekarang pun mahal. Okey, betul. Saya pun tak mampu. Okey. Tanpa bermuasa kita mulakan seterusnya hadiah yang motosikal NBX. Satu orang juga pemenang. Okey. Kita gaul. Kita gaul lagi. Siapa pemenang dia? Saya tak sabar nak tahu. Okey, satu je Umi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia? Okey, pemenangnya ialah wanita juga. Nur Sidah binti Yusof. Hadiahnya motor NVX. Okey, skuter. Sama-sama ride dengan suami isteri. Tahniah. Motor NVX. Pastikan Faizah baru beli, sentiasa beli produk Faizah. Okey, Umi. Hadiah yang ketiga ni paling special Umi. Paling Umi suka, paling Umi rasa nak bagi kat semua orang. Okey, hadiah dia adalah package umrah ataupun perlancongan. Okey. 3 orang je Umi kena cari. Orang bawa Tiga lah Umi, 3 je. Jangan lebih Umi sponsor lah. Lebih Umi sponsor. Kalau Umi nak sponsor, saya pun letak nama je dalam ni. Boleh. Okey, 3 Umi. 3 saja. 3 sahaja. Okey, satu. Kita mulakan satu-satu dulu Okey, satu. Pemenang dia ialah pemenang dia ialah Harun bin Jantan. Tahniah. Awak telah memenangi package umrah. Pada hari ini tahniah dan tahniah. Rezeki awak hari ini. Pastikan Faizah baru beli Betul. Jangan menang lepas tu tak beli. Kena sentiasa beli produk Faizah. Jangan jemu beli produk Faizah. Okey, tahniah. Syukur alhamdulillah. Okey. Nombor yang kedua, pemenang yang kedua. Umi nak cari lagi. Cari gaul lagi Umi. Bawah lagi gaul Umi. Bawah lagi. Gaul sampai bawah. Gaul. Banyaknya berapa ribu. Antara pemenang yang kedua ni pun kita nak tahu siapa dia memenangi pakej umrah ataupun pelancongan. Okey.
Okey, pemenang yang kedua. Siti Okey. Aisyah. Siti Aisyah binti Zuhairi. Tahniah. Awak telah memenangi pakej umrah juga. Okey. Memang rasa saya pun rasa macam betul-betul bersyukur kalau dapat pakej umrah ni Umi. Okey. InsyaAllah. Doakanlah saya dapat satu hari nanti. Sama juga macam insan-insan yang dapat ni lah. InsyaAllah. Okey. Last but not least Umi. Yang ketiga. Pemenang yang ketiga. Ya, kau lagi. Semua Okey. dah. Saya yang nervous ni, pemenang yang last ni, siapa yang dapat ni? Okey. Kau lagi. Yeah. Dalam lagi Umi, dalam lagi. Okey. Last. Siapakah dia? Siapakah pemenang itu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pemenangnya ialah Rohayati binti Yaakob. Tahniah. Awak adalah pemenang ketiga yang telah memenangi pakej umrah pada tahun 2025. Tahniah. Rezeki anda bertiga kerana telah mendapat pakej umrah. Alhamdulillah. Okey, last. Hadiah yang last ni Umi. Paling besar, paling rasa beruntung lah. Orang lain pun rasa macam bersyukur lah dapat. Okey. Hadiahnya ialah satu buah kereta Produa Myvi 1.3G. Kita pun tak tahu siapa. Ini paling Umi kena gaul betul-betul lama. Biar orang tu rasa bertuah. Oh, bertuahnya aku pada hari Selasa ni. Betul-betul lah rezeki. Biasa orang kata rezeki. Okey. Siapa lagi? Lama lagi sikit Umi. Gaul lagi Umi dalam. Ya, betul. Dalam lagi. Biar rasa macam okey. Barulah rasa nama tu cabutan bertuah pada hari Selasa. Tuah siapa yang dapat. Betul. Okey. Cari lagi. Siapakah insan yang paling bertuah pada hari ini? Lepas Adakah saya? Mata, Adakah dia? Adakah semua orang di dalam ini? Saya tak tahu. Saya pun tak tahu. Okey, siapa? 1, 2, 3. Nur Hamizah binti Zuhairi. Tahniah. Awak telah memenangi satu buah kereta Produa 1.3G pada hari ini. Ya Allah, saya rasa seronok. Saya seronok tengok dia menang. Tahniah. Dan tahniah. Saya rasa seronok lah. Korang jangan lupa kalau ada Produa lagi, tolonglah masuk join supaya korang dapat masuk nama dalam cabutan bertuah beli dan menang Faizah 2025. Okey. Tahniah saya ucapkan. Okey, demikian itu tamalan sudah kita punya cabutan peraduan beli dan menang tahun 2025. Okey. Jutaan terima kasih juga kepada semua yang menyertai dan yang membeli barangan produk Faizah. Okey, hingga kita berjumpa lagi pada tahun yang akan datang. Jangan lupa pastikan Faizah baru beli. Bye. Assalamualaikum.